Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'ala huzna sahla idza syi'ta bihi sahla. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta as-samawati wal ardh. Allahumma ij'al fi qulubina nura wa fi sam'ina nura wa fi basarina nura wa fi lisanina nura. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna fahman nabi wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan segala limpah kurnianya, fadlanya, rahmanya, inayahnya. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk membicarakan kitab Wardul Zawahir Halli Al-Fadhi Aqli Jawahir karya Syekh Dawud Al-Fatani pada muka surat yang ke-4-nya. Berapa baris tu? 14 daripada atas. Qauluhu, segala puji dia. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Lalu berkatalah tuan pengarang, iaitulah Syekh Fatani, qauluhu, katanya, kata Syekh Imam Ibrahim Al-Laqani, segala puji bagi Allah atas nikmatnya. Kemudian salam Allah serta selawatnya jadi alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma'salatihi. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya, kemudian salam Allah serta selawatnya. Maka didatang yang keduanya, iaitulah memuji bagi Allah. Muji bagi Allah kerana mengikut Quran. Jadi Imam Ibrahim Al-Laqani dalam matan Jawahar Tauhidnya, selepas membacakan Bismillahirrahmanirrahim, lalu dimulakan nazam yang pertama, bait yang pertama, iaitulah dibawakan pujian Alhamdulillah. Sebab apa dibawakan pujian pada peringkat yang pertama, mula-mula sekali pada matan Jawahar Tauhidnya? Kerana mengikut Quran. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi surah Fatihah selepas daripada ayat pertama, itulah Bismillahirrahmanirrahim, maka dimulakan dengan Alhamdulillah. Dan kerana hendak mengamalkan dengan riwayat hadis yang lain, jadi mengenai permulaan tiap-tiap sesuatu itu, sebahagian riwayat membawakan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu beri'in fi balin la yubdahu fihi bismillah. Jadi riwayat lain pula bilhamdalah. Jadi riwayat lain pula, mereka-mereka yang inginkan perkara yang elok, yang tidak dimulakan dengan hamdalah, dengan pembacaan Alhamdulillah, dengan bacaan pujian, fawa aqta, fawa ajzam, fawa abtar, ay qalil barakah. Jadi ada dua riwayat, ada dua kategori riwayat. Pertamanya riwayat yang menyatakan Bismillah, ada riwayat yang menyatakan Alhamdulillah.
Jadi bersempena dengan riwayat ini, maka bersempena dengan hadis yang menggalakkan dimulakan tiap-tiap sesuatu yang elok itu dengan hamdalah, maka pengarang juga membawakan karangannya ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahi ala sulatihi, iaitu tiap-tiap pekerjaan yang tiada dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa abtar, fahuwa aqta, fahuwa ajzam, cacat, tak sempurna kalau tak dimulakan dengan alhamdulillah, dengan pujian. Dan lagi kerana memberi ketahui bahawasanya jadi pertamanya dibawakan dengan alhamdulillah ini kerana ikut Quran. Yang keduanya dibawakan lepas dimulakan dengan alhamdulillah juga kerana ada riwayat hadis. Yang ketiga pula memberi ketahui bahawasanya ibtidah, permulaan sesuatu. Ibtidah, permulaan sesuatu dua bahagi, ada dua kategori. Bila kita katakan mula, dia ada dua kategori. Hakiki, yang pertamanya hakiki, permulaan yang hakiki. Iaitulah, apa itu permulaan hakiki? Iaitu yang sesuatu ataupun perkara yang tiada didahulukan di atasnya sesuatu. Mana yang dimasukkan dengan hakiki itu ialah sebelum dia tak ada apa-apa. Kalau kita nak masuk rumah Melaka tu, rumah Melaka lah, rumah Melaka, nak masuk ke depan, orang datang rumah kita, masuk pintu serambi mula-mula tu. Sebelum pintu serambi tu tak ada apa-apa pintu lah. Selepas daripada pintu serambi, barulah ada pintu masuk rumah. Itu rumah Melaka. Tak kira rumah depan ke, kalau moden sikit rumah belakang ke, dia ada dua pintu. Pintu depan tu yang mana untuk serambi, untuk nak punya sirih ke depan tu lah. Kemudian masuk pintu satu lagi. Jadi pintu yang hakiki ialah yang sebelumnya tak ada pintu. Jadi kalau kita rumah Melaka ni namakan sebagai pintu serambi lah. Betul kan? Pintu serambi ya? Kira banyak lagi kan? Ada lagi, takkan tak ada. Ada lagi. Ada lagi, masih ada lagi. Maka serambi kita kan dia punya tingkap pun, orang Melaka memang tingkap atas ke bawah, pintu kan tingkap sama je. Yang begitu kan dia ada palangnya. Tapi serambi, jadi pintu serambi itulah pintu hakiki, yang sebelum ni tak ada pintu lain. Jadi begitulah juga nak memulakan satu permulaan sesuatu itu yang ialah sebelumnya tak ada apa-apa. Itu namakan sebagai ibtidah hakiki. Seperti bismillah, bismillahirrahmanirrahim, itulah mula-mula sekali. Sebelumnya tak ada apa-apa dah. Dan idafi, ibtidah idafi, permulaan yang sandar sahaja. Iaitu apa namanya ibtidah idafi ni, didahulukan atasnya. Jadi kalau analoginya ialah satu pintu yang sebelum dia ada pintu lain, tetapi pintu yang kedua ini, yang idafi ini, permulaan yang idafi ini didahulu daripada maksud. Dengan maknanya sebelum objektif ni berlaku, sebelum menemui objektif, inilah pintu ni. Jadi betul lah kalau kita masuk rumah tu, pintu serambi tu bukan objektif pertama lagi. Orang tak tidur serambi kecuali mabuk je. Atau panas setengah buta kan, tidur kat serambi. Nak masuk pintu rumah, yang masuk pintu rumah ni yang masuk rumah, dah mula dah rumah kita. Kawan-kawan nak datang, kau lepak dekat serambi. Ada macam tu. Orang tutup dulu kita ni, dalam motor-motor macam tu lah. Kau kat serambi je, kau jangan lebih daripada pintu ni. Jadi lepas pintu yang kedua, lepas daripada dia ialah maksud, ialah objektif yang dinamakan sebagai rumah. Itulah kediaman yang sebenarnya. Seperti alhamdulillah. Jadi selepas daripada alhamdulillah tu, maka berlakunya perbahasan mengenai kitab ini. Ibarat begitu.
Kerana ada yang mendahulukan dia, iaitulah bismillah. Jadi sebelum pintu utama rumah, sebelum dia adalah pintu serambi. Jadi sebelum nak bicarakan kitab ini dimulakan dengan alhamdulillah, hamdalah. Tapi sebelum alhamdalah itu ada ibtidah yang hakiki, iaitulah bismillah. Dan ia dahulu daripada masuk membicarakan yang dimaksudnya. Jadi sebelum selepas daripada alhamdulillah, barulah kita bincangkan, barulah berlakunya objektif, tujuan asalnya perbahasan. Ia jelas segala masalah yang di dalam kitab ini jelas. Dan makna puji, jadi alhamdulillah segala puji. Jadi hamdul bahasa Arab, itu bahasa Arab tu hamdul. Hamdan ke hamid ke, semua daripada perkataan puji. Hamdan itu pujian. Hamdan terjemah asalnya. Hamdan pujian. Hamidun bermakna mahmudun. Hamid dengan maksud mahmud, iaitulah yang dipuji. Begitu juga dengan hamid, artinya yang terpuji. Dan makna puji, alhamdulillah itu, puji ataupun bahasa Arabnya ialah hamdu, iaitu ibarat daripada kita sana, sanun alif hamzah, iaitulah ibarat daripada kita sana, itulah puji, puji atas Allah dengan keelokan sifatnya. Jadi yang dimaksudkan dengan puji itu ialah muji atas Allah Ta'ala. Kita puji atas Allah Ta'ala dari sudut apa dia? Keelokan sifat Tuhan yang mustahak bagi Allah Ta'ala. Sifat-sifat yang elok, yang sempurna, yang layak bagi Allah Ta'ala. Itu sekali pandang maksud puji. Jadi alhamdulillah, puji itu ialah muji kepada kesempurnaan sifat-sifat Tuhan. Dan puji itu terbahagi atas dua bahagi. Puji itu ada dua kategori. Suatu lughawi. Yang pertamanya ialah puji dari sudut bahasa, iaitu sana dengan kalam. Sana artinya puji dengan ucapan, dengan kata-kata atas yang mempunyai keelokan. Puji kepada sesuatu yang dipuji dari sudut yang dipuji itu punyai keelokan yang ikhtiari, keelokan yang bangsa ikhtiar, bukannya bangsa ikhtiar. Keelokan yang bangsa ikhtiar iaitulah keelokan yang disengajakan. Jadi orang membuat baik, kita puji dia. Baik kau ni, baik anak si Fulan tu. Jadi melakukan si Fulan tu, dia menghormati ibu bapa, menghormati pakcik-pakcik, lalu dipuji. Baik budak tu. Jadi baik budak itu ialah perbuatan baiknya. Perbuatan itu adalah bangsa ikhtiari. Akan jalan membesarkan dia dengan cara mengagungkan, membesarkan, mentakzimkan. Ini daripada sudut bahasa. Tengok kata-kata sini. Atas jalan mentakzimkan dia, atas jalan membesarkan dia. Sama ada dengan muqabalah dengan nikmatnya atau tiada. Sama ada dapat pulangan faedah daripada pujian tersebut ataupun tidak. Semata-mata nak puji kerana orang tu memang baik. Itu puji dari sudut bahasa, lughawi. Dan kedua, puji istilah. Kategori kedua ialah puji hamdun, pujian dari sudut istilah. Bezakan antara dari sudut bahasa dan juga daripada sudut istilah.
Iaitu, puji itu iaitu perbuatan. Ini lebih umum. Kalau tadi perkataan, kalam saja. Yang ini perbuatan atau perkataan atau i'tiqad. Dengan makna yang lainnya, perbuatan zahir ataupun ucapan-ucapan ataupun pegangan ataupun tanggapan dalam diri yang memberi ketahui daripada membesarkan yang memberi nikmat. Ini dinamakan sebagai puji dari sudut istilah. Jadi bila kita katakan begini, orang yang mengikut perintah, orang yang menyebut puji-pujian, orang yang mengiktikadkan semuanya ketiga perkara tadi kepada ketuhanan, maka orang ini dinamakan sebagai orang memuji. Orang yang memuji itu memuji Tuhan. Jadi yang memberi nikmat, sama ada nikmat itu bagi yang memuji atau bagi yang lain. Sama ada dia itu mendapat nikmat ataupun orang lain yang mendapatnya nikmat. Ini dinamakan sebagai puji dari sudut istilah. Dia ada rukun puji. Pujinya ada rukun. Rukun puji, memuji. Yang dipuji, ucapan yang dipuji, apa yang dipuji. Empat, satu dia pergi. Lima Hamid, Mahmud, Mahmud bih, Mahmud alaih, sirah. Hamid yang memuji, Mahmud yang dipuji, Mahmud bihi yang dipuji dengan apa? Dengan bentuk ucapan ke, dengan tindakan ke, itu Mahmud bih. Mahmud alaih, puji atas apa? Atas tingkah lakunya, atas apa namanya, kebaikannya. Dan yang kelimanya ialah sirah. Dan puji istilah itu syukur lughawi. Jadi bicarakan tentang hamdun, puji itu ada puji dari sudut bahasa, puji dari sudut istilah. Kemudian nak bincangkan pula apa dia? Nak bincangkan pula tentang syukur. Syukur tu apa dia pula? Tapi sebelum tu kata pengarang, dan syukur dan puji, dan puji istilahi itu ialah syukur lughawi. Jadi sebelum nak bicarakan tentang syukur, dibagi tahu dahulu bahawasanya puji dari sudut istilah itu ialah syukur lughawi. Bersyukur lughawi, syukur lughawi. Jadi apakah syukur lughawi? Iaitulah kita ambil pada tadi, perbuatan atau perkataan atau i'tiqad yang memberi ketahui dan membesarkan yang memberi nikmat, sama ada nikmat itu bagi yang memuji atau bagi yang lainnya. Itu syukur yang dari sudut bahasa. Jadi orang yang bersyukur dari sudut bahasa ialah
tindakan dia menunjukkan dia bersyukur. Ucapannya tadi menunjukkan dia bersyukur. Jadi bila dia puji, dia menghargai Tuhan dia, contoh Tuhan dia tadi, maka dinamakan sebagai orang yang bersyukur. Bila dia mengagumkan dalam hati dia kepada Tuhan dia, dinamakan sebagai seorang yang bersyukur. Itu dari sudut bahasa. Dan syukur istilahi itu memalingkan oleh hamba. Ini syukur dari sudut istilah, dari sudut syar'i, istilah syar'i. Apa beza lughawi dengan istilahi? Lughawi ialah daripada sudut penggunaan bahasa umum, dari sudut bahasa. Tapi bila kita katakan dari sudut istilah, ialah diistilahkan. Maknanya ditentukan maknanya oleh sesuatu kelompok, oleh sesuatu individu, oleh sesuatu badan, oleh sesuatu masyarakat. Ini dinamakan sebagai istilahi. Dia ada dinamakan sebagai istilahi ataupun urfi. Urfi ada dua, urfi am wa urfi khas. Uruf umum dan juga uruf khas. Uruf khas ni ialah satu ilmu, satu bidang ilmu, dia ada istilah-istilah yang tertentu. Sudut bahasa ni lain, dia lebih umum, tapi asalnya mesti daripada bahasa dahulu. Itu punca utama sekali, mesti daripada situ. Dan syukur istilah itu ialah memalingkan oleh hamba akan segala nikmat. Yang diberi kepadanya kepada yang dijadikan kerananya. Jadi ini dinamakan sebagai syukur istilah. Syukur istilah ialah apa yang kita terima, Tuhan ciptakan kita semua, maka mengabdikan diri kepada yang memberikan kita hidup kita, nyawa kita, tubuh kita, kekuatan kita, kemampuan kita, terpalingkan kepada yang memberi nikmat tersebut. Itu dinamakan sebagai syukur pada istilah. Jadi Tuhan beri kita mata untuk melihat Quran, palingkan balik, pulangkan balik untuk apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Itu maknanya orang yang bersyukur. Maka apabila dia ada duit, dia buat berjudi, maka dinamakan sebagai kufur, lawan bagi syukur, kufur nikmat. Tapi dia bersedekah, digunakan untuk kebaikan, maka dinamakan sebagai orang yang bersyukur. Ini dinamakan sebagai syukur pada istilah. Dan difaham daripada kata segala puji. Jadi alhamdulillahillazi, alhamdulillah, segala puji. Pada matan nazam Jawahir Tauhid itu, bahawa adalah puji itu banyak bahagiannya. Jadi dibawakan lafaz alif lam. Jadi hamdun, puji, dibawa alif lam. Jadi alhamdulillah. Adalah lil istiqrar, sama ada lil istiqrar atau jinsi ke apa semua tak kira lah. Jadi istiqrar ni ialah meliputi, merangkumi, meliputi, artinya meluas semua. Sebab dalam bahasa Melayu, ulama-ulama kita terjemahkan segala puji bagi Allah. Jadi perkataan segala itu diambil daripada alif lam. Puji tu hamidal, puji. Tapi mana datang perkataan segala? Daripada alhamdulillah. Artinya melangkumi semua perkara yang dalam kategori puji. Kata pengarang bahawa adalah puji itu banyak bahagiannya, banyak bahaginya. Maka iaitu sebenarnya kerana dipuji terbagi atas 4. Bila dikatakan segala puji berarti banyak, sebenarnya nak bagi tahu bahawasanya puji ada 4 kategori. Ada 4. Pertamanya apa dia? Puji 2 qadim. 4 bagi 4 puji minta maaf. Terbagi atas 4 puji. 2 qadim dan juga 2 baharu. 2 qadim iaitulah puji Allah Ta'ala bagi dirinya. Tuhan puji diri Tuhan. Dan kedua, kategori kedua, puji Allah bagi setengah hambanya yang dikehendakinya. Tuhan puji hambanya. Nikmal abdul. Nanti bincang nanti. Itu Tuhan memuji makhluk.
Seperti firman Allah Ta'ala, ni'mal abdu annahu awwab. Yakni sebagai hamba itu bahawasanya yang banyak kembali kepada Allah. Jadi Tuhan puji diri Tuhan puji sebagian hamba. Ini dua puji ini ialah qadim kedua ni. Artinya datang daripada Tuhan. Tuhan yang memuji. Jadi bila datang daripada Tuhan, puji itu qadim. Dengan makna yang lain, bila kita kata puji di sini merujuk kepada kalam Tuhan. Sejak azali lagi Tuhan telah memuji dirinya, sejak azali lagi Tuhan telah memuji sebagian hamba-Nya. Dan dua baharu. Jadi yang dua tadi permulaan, kedua-duanya qadim, yang ini pula dua yang ini pula baru, iaitulah puji hamba akan Tuhannya, dan yang keduanya puji hamba setengah akan setengahnya. Jadi hamba memuji Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempatnya apa dia? Hamba puji hamba. Jadi hamba memuji Tuhannya, berdoa, memuji kepada Ta'ala, Nabi memuji kepada Tuhan, para rasul memuji Tuhan, segala makhluk manusia memuji kepada Tuhan. Itu puji makhluk kepada Tuhan, puji baharu kepada yang qadim. Puji yang baharu kepada baharu itulah puji makhluk kepada makhluk. Guru puji anak murid, kawan puji kawan, raja puji pada rakyat, rakyat puji pada raja. Maka sekaliannya itu pada hakikatnya mustahak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya adalah istihqaq. Artinya hak Tuhan. Semuanya hak Tuhan. Daripada Tuhan kepada Tuhan. Semua datang kepada Tuhan. Bila guru puji kepada anak murid, bagus kau ni, dengar cakap aku. Maknanya anak muridnya melakukan ketaatan. Jadi guru tadi memuji ketaatan murid, sedangkan ketaatan murid itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dengan makna yang lain, ketaatan itu adalah milik Allah Ta'ala. Jadi pujikan ketaatan tadi, maka layaklah bila yang dipuji itu ialah ketaatan, bermakna memuji kepada empunya pemilik bagi ketaatan tersebut, itu Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Jadi seseorang yang mempunyai baju yang cantik, dipujilah, cantik baju kau, merah sangat mana, lembut mata mandang. Yang dipujikan baju tadi sebenarnya merujuk kepada pemiliknya. Layaklah pemilik itu menerima pujian. Jadinya apa dua yang dipuji, makhluk-makhluk yang dipuji sebenarnya adalah kembali kepada Tuhan, milik dia. Kemudian apa lagi? Tuhan pujikan akan Tuhan, makhluk puji akan Tuhan, dan sudah tentulah itulah sifat kesempurnaan Tuhan. Tuhan puji kepada makhluknya, sebenarnya itu adalah puji kepada diri dia. Bagaimana tidaknya, setiap makhluk itulah dia miliki. Anggap lagi muda saja duduk depan. Semula lagi aku mula 50 ni first series ni. Dia puji diri dia. Dia tengok muka dia, dia puji pemilikan yang ada pada diri dia. Jadi semuanya adalah milik, puji-puji itu adalah daripada milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dua yang qadim, dua yang baru. Yang apabila dikatakan dua yang qadim, dua yang baru, merujuk kepada ucapan, merujuk kepada kalam. Kerana bila Tuhan memuji akan dirinya, memuji itu merujuk kepada sifat kalam. Tuhan puji diri dia, Tuhan pujikan akan makhluk. Bila kata-kata sifat kalam Tuhan, mestilah qadim. Sejak azal ni lagi Tuhan telah memuji. Tapi bila kita bicarakan datang daripada makhluk memuji makhluk, makhluk memuji Tuhan, sedangkan makhluk itu baru lagi diucapkan. Itu dinamakan sebagai kategori yang baru. Ya. Namun bicarakan tentang sufi apa dia? Bicarakan tentang sufi, dialah yang memuji, dialah yang dipuji. Itu kata Imam Ghazali, huwa syakir wal mashkur wal hamid wal mahmud. Dipuji tentang kehebatan diri dia. Makhluk itu adalah ciptaan dia. Maka adalah puji itu terbahagi dua. Puji ada kalanya wajib. Ini bicarakan tentang hukum pula. Hukum puji. Hukum kita mengucapkan puji-pujian kepada Allah Ta'ala itu terbagi kepada dua. Ada kalanya wajib, iaitulah yang dibaca Fatihah di dalam sembahyang pada tiap-tiap sembahyang. Ini dinamakan sebagai wajib aradi, wajib mendatang. Hukmul maqasid, hukmul wasail. Hukmul wasail, dia terhenti kepada objektif. Tak sempurna, tak sah salat kecuali dengan, contoh tak sah salat kecuali dengan apa dia? Kecuali dengan membaca surah Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatul Kitab. Tak terjadi sembahyang mereka tak membacakan surah Fatihah. Oleh kerana itulah dalam mazhab Syafi'i, engkau imam ke, engkau makmum ke, semua rakaat mesti ada surah Fatihah. Sebahagian daripada mazhab yang lain dah makmum dah tak perlu dah. Kerana ditanggung oleh imam. Dan ini bicara tentang hukum fiqh. Jadi kena baca Fatihah. Tak ada Fatihah, tak sah salat tersebut. Nak baca Fatihah pula, dalamnya adanya Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah itu menjadi wajib hukumnya. Dinamakan sebagai wajib aradi. Dan keduanya sunat. Sunat dibacakan puji-pujian itu, iaitulah pada permulaan kitab yang dikarangnya
atau permulaan dars dan ialah belajar, yang mengajar dan yang membaca oleh yang belajar di hadapan gurunya, barang mengajar Quran atau hadis atau fiqh atau lainnya. Bukan sekadar orang bicarakan tentang pengajian pembelajaran saja, kata pengarang lagi. Dan kemudian daripada makan. Tadi permulaan daripada perkara-perkara yang dianggap elok, bagus atau harus, bacakan dengan puji-pujian. Kemudian daripada makan, artinya ditakhirkan baca pujian tersebut selepas daripada makan dan minum dan lainnya. Umum. Kalau makan minum pun pujian, maka sesuailah juga selepas daripada solat mengucapkan apa dia? Alhamdulillah. Sebab Imam Syafi'i Qul a'udzu binnas sebelum ni. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada sebagian ulama mengatakan selepas daripada kita solat fardu tadi, maka kita ucapkan alhamdulillahillazi, bacakan Fatihah, bacakan alhamdulillah, puji-pujian. Kerana selepas daripada melakukan tindakan puji kepada Tuhan, makan nikmat, puji Tuhan. Dapat solat itu, dapat mengerjakan solat itu satu nikmat daripada Tuhan, puji Tuhan. Jadi selepas daripada solat, buat pujian dulu. Kemudian datangkan istighfar dan sebagainya. Bukan kita menafikan istighfar, tidak. Datang golongan Wahabi ni nak hentam saja, bid'ah katanya. Ini maka sebagai hukum apa dia? Sunat. Maka tiada wajib memuji di luar sembahyang. Di luar sembahyang tak wajib kita membacakan puji-pujian alhamdulillah, alhamdulillah. Seperti mana hukumnya mengucap 2 kalimah syahadah, tak wajib baca. Jadi mengucap 2 kalimah syahadah tak wajib kita baca di luar batu biasa, tapi wajib mendatang dengan sebab solat tasyahud nanti, asyhadu an la ilaha illallah. Dan begitu juga selawat dan doa bagi ibu bapanya. Di luar tak wajib, sunat. Tapi dalam solat hukumnya wajib atas setiap orang Islam di dalam umurnya, jikalau sekali pun. Jikalau sekalipun khilaf bagi Imam Malik, katanya wajib di luar sembahyang mengucap yang tersebut itu sekali di dalam seumur hidupnya. Jadi perkara begitu, ucap ke, selawat ke, hamdalah ke, dalam mazhab Maliki wajib seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali. Selawat pun seumur hidup sekali. Biasa takkanlah tak baca. Dalam semayang pun baca selawat juga. Dengar kata imam dia, kata pengarang di sini, diniatkan ia menunaikan yang wajib atasnya. Jadinya yang di luar solat tadi itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diniatkan, qasadkan bacaan tadi selawat ke atas Nabi. Selesai dia, seumur hidup dah sekali. Alhamdulillah, diniatkan yang tu sekali untuk seumur hidup dia. Itu dalam mazhab Maliki. Dan makna atas nikmatnya, pada mata nazar tu, qauluhu, segala puji bagi Allah atas nikmatnya tu. Dan makna atas nikmatnya itu iaitulah memuji ia sebab akan Allah Ta'ala sempurnakan risalah. Maksudnya itulah khatam terjemahnya. Jadi puji bagi Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala telah mengurniakan nikmatnya, sempurnakan, memberikan nikmat kepada pengarang ini, Syekh Ibrahim Al-Laqani, kerana dengan taufik Allah Ta'ala, kurniaan Allah Ta'ala, pengarang dapat menyempurnakan penulisan matan nazam
Jawhar Tauhid. Jawhar Tauhid. Jadi alhamdulillahi bi ni'matihi. Berapa matanya? Alhamdulillahi ala salatihi summa salam wallahi ma salatihi. Jadi alhamdulillahi ala silatihi. Silatihi lah nikmatihi, nikmat-nikmatnya. Jadi puji bagi Allah Ta'ala. Di dalam matan nazam Jawahir Tauhid ini mengandungi sebanyak 144 nazam syair, 144. Lalu kata pengarang, dan makna salam Allah itu, insyaAllah kita mulai pada masa yang akan datang. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan, kesilapan, kebaikan, kebencian itu daripada diri sendiri. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna azalan Allahumma tabarraka la tabarraka ma'sum sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.